Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam menggerak belia dan salam Malaysia Madani. Saya Amar, hos anda pada hari ini dalam sesi podcast yang bernama Podcast Sembang Derah. Jadinya, Sembang Derah ini dihasilkan oleh Majlis Belia Negeri Kedah yang akan membincangkan berkaitan dengan perihal semua belia. Maksudnya, perihal belia, sukarelawan serta bermacam-macam berkaitan dengan belia. Jadi, hari ini untuk episod yang pertama ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan pertubuhan belia, apa itu belia, Akta 668 dan MBNK. Jadi hari ini saya bawa khas Abang Amin selaku co-host dalam podcast ini, dan Abang Amin juga akan menjadi tetamu kita pada hari ini. Jadi Abang Amin boleh perkenalkan nama dulu dan jawatan-jawatan Abang Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dan salam gerak belia. Terima kasih terutamanya kepada saudara Amar yang merupakan hos kita dalam program Sembang Derah yang dianjurkan oleh Majlis Belia Negeri Kedah ni. Orang Kedah ni kalau kata Sembang Derah ni maksudnya dia main sembang lah. Sembang pai lah. Maksudnya sembang tu besar daripada ni tu. Kukuh sembang. Ya. Jadi itulah sikit sebanyak seperti Amar kata tadi, perkenalan. Merupakan saya kalau kata dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni, saya merupakan Exco lah. Exco Majlis Belia Negeri Kedah, dan dalam gabungan saya juga ada persatuan yang bawah gabungan dalam Majlis Belia Negeri Kedah. Saya merupakan presiden lah, Majlis Presiden Persatuan Asrama Belia Malaysia Negeri Kedah, MAIHA. Faham. Ya, jadi kita teruskan pada soalan boleh Abang Amin? Tak ada masalah. Jadi Abang Amin boleh terangkan tak apa itu belia secara umum lah dari segi konteks belia ni? Baik. Kalau kita faham betul-betul belia, maksud belia ni kalau kita tanya kepada orang pun orang akan jawab orang muda. Maksudnya muda. Konteks dia hari ini adalah muda, kan? Jadi kalau kata orang nak kata tanya kita maksud belia ini apakah belia buat dan sebagainya, kalau tanya kita yang menggerakkan belia ini sudah semestinya kita bergerak melalui persatuan dan pertubuhan, termasuklah juga Majlis Belia Negeri Kedah sendiri. Majlis Belia Negeri Kedah ini kita sentiasa mengambil berat dan sentiasa menjalankan tugas-tugas dengan keadaan sukarela. Sukarela, walaupun bagaimanapun kita menyuarakan pendapat, ya, menyuarakan permasalahan berkaitan dengan belia ini sendiri. Dan juga belia-belia ini ramai orang ingat belia ini sentiasa ialah kalau muda ni banyak terpinggir dan sebagainya, tetapi itu tidak benar sama sekali, ya. Maknanya kita dalam Majlis Belia Negeri Kedah ini juga kita sentiasa mengambil berat, ya, mengambil berat tentang belia sebagai contohnya orang muda yang terpinggir dan juga yang orang kata luar bandar dan juga dalam bandar sama saja, ya. Tetapi cara kita menggerakkannya melalui persatuan dan pertubuhan yang kita bawa tu. Faham. Jadi Abang Amin, saya nak tanya berkaitan dengan perubahan umur dalam belia ni. Jadi sebab sekarang kita telah membincangkan berkaitan dengan umur. Jadi Abang Amin boleh terangkan tak sedikit apa itu perubahan dalam umur dari segi belia ni lah? Baik, untuk soalan tu memang soalan yang cukup panas lah kan, ya, sebenarnya panas sekarang ni kan. Dia sebab pada tahun 2018 lagi isu had umur ni mula dibincangkan sehinggalah 2019 yang diwartakan daripada umur belia ini. Kalau Amar pernah masuk belia awal, Amar akan tahu hak umur belia daripada Akta 668 tersebut. Kita bermula daripada umur 15 sehingga 40 tahun. Maksudnya jangan jangka masa hak umur ini sempatlah, ya, belia-belia ini konsisten, sempatlah mereka nak survive dalam persatuan dan pertubuhan tersebut. Tetapi ketika belia pada hari ini diubah umurnya kepada 15 sehingga 30 tahun, 10 tahun diturunkan tu. Jadi agak bukanlah kucar-kacir, tidak kucar-kacir, tetapi cara kita nak menyediakan tu, standby kita tu macam mana, adakah kita sempat ataupun tidak.
Tapi dari segi hak umur yang seperti Amar tanya sebentar tadi, itulah sedikit sebanyak umur yang beliau ini akan hadapi, yang mana Pertubuhan, Persatuan dan Majlis Belia Negeri Kedah sendiri tidak terpinggir untuk mengatasi masalah hak umur dan melalui pemimpin-pemimpin yang bawah daripada 30 tahun selepas ini. Start daripada tahun 2026. Tahun depan, dah tak lama dah. Okey, tahun depan kita akan ubah lah. Ya, start 1 Januari 2026, maka bermulalah fasa hak umur daripada 15 tahun sehingga 30 tahun sahaja selepas ini hak umur belia itu. Jadi Abang Amin, nak tanya kepada Abang Amin, adakah perubahan umur itu memberi kesan kepada suatu pertubuhan organisasi belia tu? Untuk tanya saya tentang kesan, saya yakin memang semua persatuan akan ada kesan dia. Sebab tidak semuanya konsisten dalam persatuan dan pertubuhan. Contohnya kita masuk ke sekolah. Sebagai contohlah, kita ambil pelajar yang berumur 15 tahun dan sebagainya untuk jadi ahli kita. Mereka ini sekadar boleh jadi ahli. Kan? Mereka boleh jadi ahli, mereka boleh join program kita. Tetapi untuk mereka belajar cara menyesuaikan diri dalam persatuan pertubuhan, dari segi cara mereka ni nak belajar untuk memimpin sesebuah persatuan tu tak sempat. Sebab 17 mereka akan hadapi peperiksaan SPM. Betul. Selepas itu mereka keluar daripada ini, mereka ada sedikit masa saja dan mereka akan sambung belajar. Lepas mereka sambung belajar, sebab tu kita kena tengok balik tu. Ini semua sangat-sangat bagi saya, kalau orang tanya saya pendapat saya sebagai kalau ikut pemimpin dalam Majlis Belia Negeri Kedah, saya adalah paling muda. Oh, paling muda. Paling muda. Jadi bila kata saya masuk dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni pada tahun 2021 ke tak silap saya, umur saya memang 21 ke 22. Maksudnya memang saya lah yang paling muda dan saya dah faham sangat apabila melibatkan orang muda. Contohnya sebagai pelajar. Sebagainya. Kalau orang tu pelajar dan sebagainya, adakah dia sempat dengan keadaan exam lagi, kan? Study lagi dan sebagainya. Jadi inilah cara yang saya rasa agak berat, ya. Inilah satu langkah yang agak berat bagi pemimpin-pemimpin beliau itu untuk melahirkan generasi-generasi pemimpin yang akan datang yang bawah daripada umur 30 tahun. Sebab tak sempat. Kalau masuk 24, 25 baru nak habis ke mungkin universiti dan sebagainya. Keluar mungkin mereka nak membina kejaya. Betul. Lepas daripada membina kejaya mungkin nak membina rumah tangga. Lepas itu bila mereka nak sempat untuk memberi sepenuhnya masa kepada persatuan dan pertubuhan beliau tu. Faham. Jadi Abang Amin, bila kita dah sembang berkaitan dengan pertubuhan ni Abang Amin, jadi Abang Amin boleh terangkan tak sedikit berkaitan dengan pertubuhan belia ni? Apa jenis dia? Jadi boleh abang terangkan sedikit? Okey. Baik, untuk pengetahuan semua juga, mungkin penonton-penonton kita, persatuan dan pertubuhan ni mungkin di kalangan luar daripada Majlis Belia Negeri juga banyak persatuan ni sebenarnya. Kalau di setiap daerah tu saya rasa lebih daripada 100 persatuan. Sangat banyak, ya, sangat banyak persatuan belia itu sendiri. Tetapi di manakah persatuan itu kita tidak pasti. Itulah yang kita ni. Betul. Tetapi dalam Majlis Belia Negeri Kedah ini kita sentiasa konsisten dan kita sentiasa memegang badan-badan gabungan kita yang sudah lama yang bekerjasama dengan kita. Termasuk contoh dalam Majlis Belia Negeri Kedah kita ada 27 badan gabungan. Banyak, ya. Kita ada majlis belia juga di daerah. Setiap daerah kita ada majlis belia, ya. Kita ada majlis belia daerah Kota Star, kita ada majlis belia daerah Sik, kita ada Pandang Terap dan sebagainya. Semua daerah ini bergabung menjadi satu majlis dalam Majlis Belia Negeri Kedah. Maksudnya setiap daerah ni ada majlisnya yang bermainkan peranan masing-masing dan mereka juga ada gabungan-gabungan di bawah mereka juga. Seperti mana Majlis Belia Negeri Kedah. Gabungan yang bagaimana? Dalam Majlis Belia Negeri Kedah kita ada sendiri, macam contoh persatuan saya, Persatuan Asrama Belia Malaysia, MyHa Negeri Kedah sendiri. Kita ada GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Kita ada Gerakan Belia 4B. Kita ada apa lagi? Kita ada MAYC, ya, Kelab-kelab Belia Bersatu. Okey, kita ada GBBM, Gabungan Belia-Belia Malaysia. Kita ada juga YAM, Young Malaysian Movement. Faham. Ya, jadi dalam persatuan ni semuanya bergabung dan Amar kena faham kita tak sama langsung hala tuju kita. Walaupun hala tuju kita hak umur tadi kita bincang itu betul, semuanya sama dari segi umur. Depa ni pun nak kena cari juga pelapis dan pemimpin depa yang berumur 30 tahun ke bawah selepas ini. Tetapi hala tujunya berbeza. Sebagai contoh, saya boleh bagi contoh MyHa sendiri. MyHa ni ditubuhkan cukup lama dah. Kalau di peringkat
kebangsaan dah lebih. Tahun bila tu? 1957. Lama. Dah lama, cukup lama. Tapi di negeri Kedah kita tubuh daripada tahun 2013. 2013 dan saya mengambil alih Maha Negeri Kedah ini pada tahun 2023. 2023 saya memegang tampuk pemerintah untuk Majlis Persatuan Asrama Belia Malaysia, MAIHA ni lah, Negeri Kedah. Apa hala tuju kita? Hala tuju kita adalah kalau kata Amal pernah tengok kami punya nama kenapa jadi MAIHA patutnya Persatuan Asrama Belia ni tak punya. MAIHA tu adalah singkatan daripada bahasa Inggeris, Malaysian Youth Hostel Association. Kita ni tapi bila perlembagaan kita bertukar kepada bahasa Melayu, itu yang jadi Persatuan Asrama Belia Malaysia. Sebenarnya kita hostel. Tapi kita apa hala tuju kita? Hala tuju kita membawa hala tuju pelancongan. Pelancongan belia. Jadi banyak contoh, macam contoh baru-baru ni Saudara Amal sendiri bersama dengan saya, kita buat program yang melibatkan orang kampung. Apa khabar orang kampung? Orang tanya saya, apa kaitan pelancongan dengan apa khabar orang kampung ni? Saya kata, saya simple. Walaupun kita ambil daripada kategori pelajar, tetapi pelajar-pelajar itu bukanlah datangnya daripada negeri Kedah. Betul, setuju. Kebanyakan pelajar itu datang daripada negeri Perak, ada yang datang daripada Pahang, ada yang datang dari Sabah Sarawak juga ada. Saya kata dekat mereka, inilah pelancongan yang saya nak bawa kan. Tak mustahil apa yang saya bawa di kampung pada hari itu, kampung Masjid Jitra tersebut, di kampung mereka mungkin tak akan sama situasi dan tradisi di kampung yang ada di dalam kampung mereka di negeri mereka sendiri. Tidak sama, culture-nya pun tak sama. Jadi saya bawakan itulah cara pelancongan yang orang kata pelancongan yang bajet, rendahnya bajet ya. Kita bukan Persatuan Asrama Belia Allah seronok MAIHA ni boleh pergi ke Jepun dan sebagainya, fikir macam tu. Pelancongan. Ya, saya nama pelancongan orang duk fikir pergi ke jauh. Tak, sebenarnya kita adalah satu persatuan yang jimat kos, bukan pelancongan semata-mata. Program kita boleh saja buat program macam orang lain, kebajikan dan sebagainya boleh, tetapi hala tuju kita mesti kepada pelancongan tersebut. Sebab tu yang kita nak buat macam-macam aktiviti yang kita cuba nak olahkan apa semua ni, mestilah ada kaitan dia dengan pelancongan juga. Sekurang-kurang orang yang datang tu dia boleh belajar dengan culture kita, yang budaya kita, kesenian kita, yang itu yang kita cuba nak bawakan. Jadi macam itulah juga dengan GB 4B kan, banyak GB 4B ada cawangan dan sebagainya. Kiranya setiap persatuan ni atau pertubuhan ni memiliki matlamat yang berbeza. Matlamat yang berbeza. Walaupun matlamatnya sama, mencari pemimpin dan pelapis, mencari ahli dan sebagainya sama, tetapi hala tuju untuk mereka membawa haluan mereka untuk persatuan tu berbeza. Faham. Jadi sebab tu kita ada macam saya kata tadi 4B ni kalau dulu ni cukup hebat sehingga ke cawangan kampung. Antara yang terlama lah. Yang paling lama, antara yang terlama 4B ya. Dan juga GBMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, memperjuangkan hak pendidikan anak-anak bangsa. Kalau orang tengok ni macam megah kan, tapi itulah hala tuju yang mereka kena bawa. Dan setiap kalau kata seronok kita nak buat persatuan saja, seronok sendiri, dia akan jadi macam lama-lama semua persatuan akan mati. Sebab semua pakat seronok dan semua nak ada persatuan, tetapi hala tuju tak ada. Jadi bila kita ada satu hala tuju untuk persatuan, maka hiduplah. Sebab hari ni saya terpaksa cakap, ramai orang membuat satu kelab tunggal. Satu kelab tunggal ni maksudnya dia tidak bergabung di bawah mana-mana, dia aja buka di kampung dan sebagainya. Tetapi tak ada hala tuju. Bila tak ada hala tuju, maka dia mungkin boleh bertahan selama setahun atau 2 tahun. Jika kamu ada matlamat, ya, siapa saja dekat sini, kawan-kawan saya yang di luar sana mungkin berminat, ya, berminat nak buka persatuan dan sebagainya, mungkin secara tunggal, nak berkhidmat di kampung sebagai contohnya, pastikan ada matlamat. Ya, Mara, kalau kata kita tak ada matlamat, maka persatuan itu akan jadi macam kembuk lah. Dia akan macam hilang begitu saja di bawah ombak dan sebagainya. Jadi sayanglah. Jadi sebab tu saya kata persatuan, pertubuhan dan sebagainya, kalau rasa tak tahu nak buat apa lagi, masuklah ke persatuan dan pertubuhan yang sedia ada ni. Betul. Yang dah lama ni kan, dah memang kita dah terbukti daripada macam MAIHA 1957, GPMS daripada 1948. Lama. Ada Majlis Belia Negeri Kedah sendiri, Majlis Belia Malaysia sendiri ditubuhkan tahun 1950-an. Jadi cukup lama. Faham. Jadi maksudnya konsistennya kita tu kerana apa? Kerana ada matlamat. Itulah untuk membuktikan kepada rakan-rakan di luar sana, jika nak buat persatuan, pastikan ada matlamat. Kalau kita tak ada matlamat, maka kita ibarat di bawah ombak begitu saja. Betul, setuju.
perumpamaan yang tepat lah untuk pertubuhan belia ni. Jadinya saya nak tanya kat Abang Amin berkaitan dengan akta akta belia ni lah, ataupun akta pertubuhan belia dan pembangunan belia 2007, ataupun lebih mudah akta 668 lah. Boleh kongsi kat apa itu akta sebenarnya? Maksudnya dari segi konteks apa akta tu? Okey. Untuk pendengar semua, kita kalau kata kita buat satu persatuan ni, kita tak ada akta, maksudnya kita ni just persatuan yang seronok sendirilah. Kan? Kita mesti ada satu matlamat, kita mesti ada satu pendirian, dan kita mesti ada satu pegangan. Sebagai contoh akta. Kalau kita tak ada akta, orang boleh buat apa saja dekat persatuan kita. Dia macam tak ada peraturan. Macam tak ada peraturan. Maksudnya bila kata kita ini terikat dengan akta, kita ini bukanlah satu persatuan cokia lah. Betul. Maksud cokia ni, kalau orang Kedah ni, cokia ni kira bukan persatuan yang main-main lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia memang persatuan yang ada matlamat. Jadi untuk akta 668 sebagai Amar tanya tadi, memang akta 668 itu memang berkaitan dengan umur lah. Hak umur yang mesti kita bincang tadi, daripada 15 sehingga 30 tahun akan start ni. Tapi akta itu dipindah untuk 2019 tu. Ya, kalau yang Ahmad sebut tadi 2007 adalah akta yang masih lama, daripada 2015 kepada 40 tahun. Tetapi untuk yang pindaan baru ini dah diwartakan pun, memang saya rasa akan jalan, akan dilaksanakan. Jadi itu yang saya kata tadi, akta tu bagi kami tak ada masalah. Tetapi untuk pertubuhan dan persatuan tu nampak macam terlalu tergesa-gesa. Macam ada something yang cuba nak dibuat, sampaikan nampak cuba nak menjatuhkan balik kita sebagai persatuan dan pertubuhan ni. Bukan apa, sebab kita boleh bagi, tetapi seeloknya kita kena selaraskan daripada semua kementerian juga. Jangan mengganggu, gugatkan Kementerian Belia dan Sukan semata-mata untuk mengacau persatuan dan pertubuhan. Tetapi di dalam kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan sebagainya, kita tidak mengubah akta tersebut. Maksudnya, maksud saya tu sekarang kita macam saya Maiha dan persatuan-persatuan yang saya sebut tadi, kita dan Majlis Belia Negeri Kedah sendiri pun, kita tak tertubuh di sekolah-sekolah, di peringkat sekolah. Yang ada, yang gabungan kita yang ada seperti gabungan uniform seperti pengangkap, St. John, KRS macam tu lah. Ya, lebih kurang macam tu. Semua tu ada, Puteri Islam dan sebagainya. Tetapi persatuan kita ni, persatuan-persatuan yang membawa hala tuju yang sama, kan? Hala tuju yang maksudnya saya kata tadi, hala tuju mungkinlah berlainan sikit. Contoh, kalau kata dekat sekolah, kalau sekolah saya dulu, saya tak pastilah sekolah Amar. Kalau sekolah saya dulu, kita ada cinta alam. Kelab cinta alam. Tapi kalau kata contohlah hari ni, Rakan Muda. Rakan Muda ada 10 teras tu. Termasuklah Rakan Bumi. Rakan Bumi itu pula menciptakan Rakan Cinta Alam ni lah. Sama lah. Jadi kalau kita masukkan Rakan Muda di situ, konsep dia ramai pelajar-pelajar boleh belajar cara 10 teras tersebut. Ada Rakan Rital, Rakan Demokrasi, Rakan Bumi, dan banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh bawakan kepada pelajar. Dan supaya mereka ini bukanlah terikat, tetapi mereka tahu lepas ni, pada aku habis sekolah ni, aku nak tunggu result aku nak ke mana ke apa ke, aku boleh masuk persatuan pertubuhan untuk aku belajar lebih lagi dalam persatuan pertubuhan. Dan kalau dia berminat, macam saya sebagai contoh, saya masuk persatuan daripada umur saya dah 6. Lama kali ikut umur akta belia, persatuan ni kena masuk umur tingkatan 3 lah. Tingkatan 3 ataupun tingkatan 4. Ya, baru cukup untuk kita nak berjuang. Tetapi nak memegang jawatan dan sebagainya, seeloknya 21 ke atas. Masa saya masuk dulu, awal-awal dulu. Tetapi sebabkan minat, ya, sebabkan minat dulu ni awal-awal follow lah orang kampung lah apa semua. Dulu saya bermula dengan persatuan tunggal yang saya kata tadi. Tetapi sebab tak ada matlamat. Betul. Ya, kita buat, kita sekadar nak ni, akhirnya terkubur begitu saja. Sayang. Sedangkan kita boleh mengumpulkan anak-anak muda kita daripada terbiar, daripada gejala sosial yang terlampau seperti isap dadah dan sebagainya. Dia sekurang-kurang dia boleh berbakti di kampung dia lebih baik begitu. Boleh join aktiviti-aktiviti sosial. Ya, sebab itulah akta tersebut nak dikaji pun tak guna lah. Kalau saya nak terang amal hari ni, dan sesiapa saja mungkin selepas ini menjadi tetamu kita, saya yakin akta ini boleh kita ulas, tetapi kita nak condemn ataupun kita nak
kita nak kita cakap, nak, boleh cakap sajalah. Kita boleh bercakap. Tetapi siapakah kita ini? Betul kan? Kita boleh sembang deras saja. Sembang deras kan? Sembang deras, tapi kita ni tak cukup sembang deras kan? Kalau sembang deras ni tempat merah. Ya. Itulah yang saya boleh terangkan sikit. InsyaAllah mungkin selepas ni, sebab saya pun merupakan co-host ya, bersama Amal selepas ni. Selepas ni kita boleh tanya lagi. Kita boleh jemput yang betul ahli dalam akta ni. Betul. Sebab kita ada semua. Kita ada juga Presiden kita dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni, Saudara Amir Musyidi bin Datuk Haji Samsudin ni merupakan kalau tak silap saya Presiden Majlis Belia Felda Negeri Kedah. Ya, jadi pertubuhan beliau sendiri kita nak kena tanya juga apa yang Felda sendiri buat dan sebagainya. Kita nak kena tahu. Nak tengok matlamat Felda ke arah mana kan. Ya. Jadi insya-Allah tak mungkin satu hari mungkin ini episod akan datang kita akan jemput mereka. Kita akan jemput para pemimpin-pemimpin betul-betul beliau ni insya-Allah. Betul. Faham. Jadi ni Abang Amin, kita teruskan tadi kita dah bersembang berkenaan dengan belia ni kan. Jadi Abang Amin boleh terangkan tak tentang Majlis Belia Negeri Kedah ni lah. Jadi sebuah sedikit berkenaan dengan Majlis Belia Negeri Kedah ni. Apa itu Majlis Belia dekat Kedah ni lah, pertubuhan yang ada ni. Boleh terangkan? Untuk Majlis Belia Negeri Kedah ni, macam saya katakan tadi, kita pun dah masuk lah tadi sebenarnya untuk jawapan saya tu kan. Tapi tak apalah, sebab Ahmad tanya, kita mungkin kita boleh terangkan semula. Kita dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni berperanan untuk menyuarakan pendapat kita juga, membantu para belia dan juga kita memperjuangkanlah hak-hak para belia kita yang mungkin dari segi sosial, mungkin dari segi kebajikan, mungkin dari segi infrastruktur, mungkin dari segi ekonomi dan sebagainya. Kita ini menjadi orang tengah. Kita ini menjadi bukan sekadar orang tengah, malahan kita menjadi orang yang di depan para belia untuk memperjuangkan nasib-nasib para belia. Tidak kira para belia di luar kawasan, luar bandar, universiti, mahasiswa-mahasiswi dan sebagainya, semua merupakan selagi dia belia, kita akan duduk di depan dia untuk memperjuangkan bersama dengan dia. Jadi sebab itulah dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni, kita ada 27 badan gabungan untuk membantu Majlis Belia Negeri Kedah ini menyampaikan hasrat Majlis Belia Negeri Kedah untuk menyampaikan suara, menyampaikan matlamat, menyampaikan permasalahan dan sebagainya belia ni untuk bawa ke tengah. Sebab itu kita juga dalam Majlis Belia Negeri Kedah ni, saya tak pasti akan ada soalan apa, tapi saya hukaikan juga. Boleh kita ada setiap tahun kita ada majlis perundingan belia. Okey. Ya, dah lama kita tak buat di daerah, tahun lepas kita start balik buat di daerah. Tapi setiap tahun di negeri tidak pernah kita miss untuk menyuarakan pendapat dan sebagainya. Kita suarakan tentang ekonomi, kita suarakan tentang sosial, kita suara tentang agama, infrastruktur dan sebagainya. Ada 5 ke 6 saya ingat kita membincangkan isu-isu para belia ni, ke mana mereka kan, apa matlamat mereka selepas ni. Jadi selain daripada kalau kita ni orang yang dah berkahwin, kita dah berumah tangga dan sebagainya, masalah kita ni sebagai seorang pemimpin bukan kita hanya nak fikirkan hal anak bini kita, kita nak kena fikirkan masalah orang pula. Inilah kita dalam soal pemimpin belia pada hari ini. Seorang pemimpin dia macam itulah. Seorang pemimpin macam tu. Sebab benda ni adalah amanah. Satu hari nanti apabila saya ke Amar ke, kita tak tahulah siapa antara kita yang mati dulu, tetapi kita ni akan disoal oleh Allah SWT ni, ya, apa amanah yang kita dah jalankan. Jadi risaulah juga. Jadi dah pegang orang kata amanah ni, buatlah sebaik yang mungkin, insya-Allah. Jadi nak tanya Abang Amin kan, untuk berkaitan dengan belia ni, belia memang banyak program. Untuk para penonton pun Majlis Belia Negeri Kedah ni banyak buat program. Jadi saya sebagai belia nak tanyalah kepada Abang Amin, macam mana belia-belia ni, macam Abang Amin kata belia yang tercicir semua tu, macam mana belia-belia ni nak menyertai program-program yang diadakan oleh Majlis Belia Negeri Kedah ni? Okey, Majlis Belia Negeri Kedah ini dulu memang kita mengutamakan kepada para ahli, sebab ialah di zaman dulu kan mana ada media sosial dan sebagainya seperti TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Tetapi saya dimaklumkan oleh pihak Majlis Belia Negeri Kedah ini, kita dah bermula dengan seperti TikTok, kita dah ada Facebook, kita dah ada Instagram dan sebagainya untuk kongsikan sedikit sebanyak program apa yang kita nak jalankan dan sebagainya, ataupun program yang kita dah laksanakan. Tetapi mungkin ada para belia yang di luar sana yang berminat nak masuk belia, boleh terus kontak pada media tersebut lah. Mungkin dia kalau dia tengok di TikTok, mungkin dia boleh personal terus
mesej di situ, insya-Allah kita ada media kita yang kawal, insya-Allah dia akan menjawablah. Cuba menjawab. Tapi kalau kata dia berminat kepada persatuan-persatuan mana tu pun dia boleh cari. Untuk sebab kita macam saya kata tadi, dalam Majlis Belia Negeri Kedah kita ada 27 badan gabungan. Dia boleh pilih dia nak pergi ke mana. Dia boleh lah masuk ke arah mana pun terpulang. Betul. Kalau dia minat kepada pelancongan tetapi dia hanya tahu nak pergi Jepun ke apa ke, itu masalah juga. Tapi dia kena belajar daripada kita pelancongan tu apa maksud pelancongan tu. Jadi macam-macam boleh jadi. Walaupun kita duduk Alostak, kita tolong promote orang mai ke Alostak ni pun dah menjadi satu pelancongan juga. Jadi itulah cara macam mana kita nak tarik para belia. Jadi kalau siapa adik-adik ke di luar sana, rakan-rakan yang nak teringin nak mencuba, bukan mencuba nasib lah bukan mencuba nasib, kira teringin nak mencuba untuk menyertai bersama dalam persatuan belia ni, dan juga berminat dalam kerja-kerja sukarelawan. Kita ni memang bukan ada duit pun. Duit untuk makan tu ada lah kan. Maksudnya duit dari segi dalam persatuan dan pertubuhan ni, orang nak bayar kat kita gaji kan, kita tak ada gaji. Kita buat ni tetapkan dalam bukan nak kata sebab dalam malam ni pergi mana pun kena kan, motor pun nak berminyak kan, duit juga. Tetapi apa yang kami buat ni, setengah orang pun dia faham, dia berminat dengan sukarelawan. Kita tak memaksa, tetapi kalau dia berminat silakan boleh datang pada kita. Mungkin ni tak ada masalah nak kontak saya pun. Saya simpelnya TikTok saya pun Amin Ghazali. Amin Ghazali. Nak promote sekali. Boleh. boleh. Maksudnya kita boleh, kalau orang nak ni PM direct saya pun tak ada masalah. Nanti kalau mahal kita ada link kita untuk jadi ahli dan sebagainya. Tak ada masalah. Menarik. Ya. Tidak Amin. Cakap tentang program ni, saya baru-baru ni saya rasa pernah lalu dekat saya punya media sosial berkaitan dengan Hari Belia. Jadi tak silap saya dalam bulan 5 ni juga program-program Hari Belia ni. Jadi Abang Min boleh cerita tak berkenaan dengan Hari Belia dekat Kedah ni? Okey. Baik, untuk pengetahuan semua, kita memang menyambut Hari Belia Negara pada setiap 15 Mei daripada tahun 1950-an lagi. Okey. Dah lama. Maksudnya dah jadi, cuma kat kalender je tak letak lagi. Jadi baru menonton tolong tarikh tu. Setiap tahun kita akan adakan Hari Belia Negara pada 15 Mei setiap tahun lah. Tetapi untuk pengetahuan semua, pada 15 Mei juga, 15 Mei ini 2025 ini, kita akan adakan Semarak Hari Belia Negara peringkat daerah. Maksudnya peringkat daerah seluruh Malaysia akan jalankan Semarak Hari Belia Negara secara serentak di seluruh negara. Dan juga peringkat negeri Kedah. Ini saya nak promote lah. Dia promote, nak tarik lagi belia ni. Kita nak promote untuk kepada semua rakan-rakan kita yang para belia, tak kisahlah adik-adik yang para pelajar dan sebagainya, nak datang bawa ibu ayah, bawa kawan-kawan dan sebagainya, girlfriend, boyfriend, boleh mai ke kita akan adakan Hari Belia Negara peringkat negeri Kedah di Stawak. Dekat lah depan City Plaza. Di Alostak tu, sepanjang Stawak tu mungkin kita akan tutup jalan, kita akan buat jadi Hari Belia. Jadi khas untuk belia. Belia punya jalan. Kita ada macam-macam pot di situ. Kita ada pot pavilion daripada Majlis Belia Negeri Kedah. Kita ada pot makan-makan. Kita ada jualan daripada lorong pekan. Dan saya dipahamkan lorong pekan pada tahun ni akan buka 100 kemah. Maksudnya 100 para peniaga yang akan berniaga di Stawak. Jadi belia ni pun boleh sambil join, sambil makan. Makan. Maksudnya makan banyak lah. Bukan? Ingat sekali. Mesti bayar. Jangan sampai situ tengok nak pergi kedai tu tunjuk gambar ni. Jangan. Tak laku. Tapi untuk mengetahui semua juga, Hari Belia Negara ini kita mengangkat sebenarnya kita mengangkat dan mengiktiraf persatuan pertubuhan, tak kira persatuan dan pertubuhan ataupun individu lelaki dan wanita. Kita mengangkat mereka ini yang telah lama berjuang dan sebagainya. Untuk mereka merasa mungkin mereka merasa nak mencuba nasib, untuk cubalah boleh menang ataupun tidak. Sebab mereka ni sebelum datang ke hari tersebut, Hari Belia Negara ni, mereka akan diuji dulu, mereka akan diinterview. Mungkin dalam 2 bulan ke 3 bulan sebelum Hari Belia Negara, mereka datanglah interview apa hasil mereka buat selama ni, apa yang mereka usahakan untuk persatuan dan pertubuhan mereka. Jadi inilah yang akan dinilai, dan apa yang mereka dapat pada hari tersebut,
merupakan adalah hasil titik peluang mereka. Jadi inilah apa yang Kementerian Belia dan Sukan, yang saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana sampai ke hari ini mereka tidak pernah putus, mereka tidak pernah mensisihkan anugerah ini untuk berikan kepada para belia di luar sana. Ya. Sebab kalau benda ni dilakukan pada setiap tahun, sekurang-kurangnya persatuan atau pertubuhan ni lebih semangat lah untuk kita teruskan buat program untuk tarik belia-belia yang tercicir ni untuk join program lah. Dan portfolio mereka pun mungkin lebih cantik. Betul. Mungkin lebih cantik. Betul. Ni. Setuju. Jadinya yang terakhir lah sebelum kita tutupkan kita punya sesi podcast habis ni. Lama kita semua nak habis dah. Saya selesai dah. Betul. Selalu kalau ikut podcast 2 hari. 2 hari baru habis. Jadi kita nantikan sesi podcast ke depan nanti. Mana tu sesi podcast kita buat 2 hari berturut-turut. Pagi, siang, malam semua kat sini. Ya, buat off record. Boleh jadi. Betul, boleh jadi. Kita dah tahu belia kan? Belia. Ini masa kita. Ini masa kita. Tapi tak, slogan tahun ni yakin boleh. Yakin boleh. Belia kita ni kena yakin boleh. Betul. Kepada belia semua berumur 15 hingga tahun ni 40 tahun lagi. 40 tahun lagi. Kena yakin boleh. Jadi Abang Amin sampaikan kepada para penonton tu ataupun belia kat luar sana berkaitan dengan harapan Abang Amin lah kepada mereka tu. Jadi macam mana harapan kepada belia-belia Kedah ni, especially untuk Kedah ni lah. Okey, untuk pengetahuan semua, saya memang ada satu harapan dan cita-cita yang besar untuk persatuan dan pertubuhan ni, terutamanya kepada anak-anak belia di luar sana, terutamanya pada ibu dan ayah juga. Saya nak sampaikan kepada ibu dan ayah, janganlah kita takut untuk anak-anak kita nak mencuba di dalam persatuan dan pertubuhan. Daripada anak-anak tuan-tuan dan perempuan, kalau orang Kedah ni melewak, maksudnya keluar tak tentu hala. Dia hanya ombak lah. Dia hanya ombak juga tadi. Maksudnya tak tahu hala tuju keluar dengan kawan-kawan, belum tentu nak elok ataupun tidak. Betul. Kan? Lebih baik kita menjalankan satu aktiviti yang orang kata berimpak tinggi lah, sekurang-kurangnya boleh menjadikan dia pengalaman dan sebagainya untuk aktiviti. Sebab saya pernah jumpa ada adik-adik kita yang berumur 18-19 tahun, apabila kita nak ajak dia join dalam persatuan dan pertubuhan, banyak juga alasan-alasannya tapi kita faham sebab kita bukannya memaksa. Kita tak perlu nak letak pisau di leher dia, nak paksa dia kena masuk tak boleh. Tetapi apa yang kita buat ni supaya mereka dapat belajar, mereka dapat merasai bagaimana untuk join program-program sukarelawan dan sebagainya. Sebab itulah saya menyeru kepada ibu dan ayah, bagilah anak-anak peluang. Kalau kata ada harapan besar, harapan mereka ni. Sebab kita kena ingat pemimpin-pemimpin kita pada hari ini, walaupun yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita hari ini juga datangnya daripada Persatuan dan Pertubuhan Belia. Jadi kita rasa janganlah rasa buat kerja sukarelawan dan sebagainya ni tak akan ada peluang. Saya rasa peluang yang apabila manusia ini, belia-belia ini memulakan karirnya dengan pertubuhan dan sukarelawan ni, peluang dan harapannya lebih besar. Betul, setuju. Sebab kita ada sijil dan sebagainya. Betul. Siapa yang masuk kita boleh kumpul dengan sijil. Ilmu, pengalaman besar. Betul. Jadi sebab itu saya katakan tadi, jangan kita sebagai ibu ayah ni menghalang anak-anak kita buat benda yang elok, tapi belakang kita pun tak tahu. Jadi kita takut bencana yang berlaku dalam keluarga itu sendiri. Jadi nak selamat, hantarlah anak-anak, tuan-tuan dan perempuan semua masuk. Tapi apa pun Ahmad, sebelum kita tutup ni, jangan lupa pada 16 dan 17 Mei ni 2025 di Stawak Alustar, berhadapan City Plaza tu, di tengah tu lah, tuan-tuan dan perempuan semua hadir ramai-ramai. Kita nak memeriahkan suasana kita sepenuh hari belia. Inilah hari kamu. Ini hari kamu. InsyaAllah apa saja yang kamu cuba nak buat, kamu yakin dan kamu boleh. Sebab itu #yakin boleh. Yakin boleh. Okeylah, alhamdulillah hari ni sesi podcast kita ni kita banyak belajar berkaitan dengan belia, apa itu belia, dan semualah berkaitan dengan belia negeri Kedah pun kita belajar. Dengan Abang Amin. Tu sikit je. Sikit je. Lepas ni kita panggil lagi. Lepas ni kalau 2 hari tu panjang.
Dan kita akan panggil lagi pemimpin mungkin depan ni. Kita akan bersama dengan kita akan cuba panggil Presiden Majlis Belia Negeri Kedah sendiri, Saudara Amir Musyidi bin Datuk Haji Samsudin, untuk merungkaikan lebih lagi. Merungkaikan lebih lagi apa itu Majlis Belia Negeri Kedah. Dan insya-Allah dan ramai lagi pemimpin-pemimpin macam saya sendiri mungkin kita panggil 4B selepas ni. Mungkin kita panggil pemimpin-pemimpin yang lain juga. Kita panggil seorang-seorang untuk berkongsi cerita. Betul. Berkongsi matlamat pertubuhan. Betul. Tapi kepada mak ayah jangan risau. Tak ada anak-anak ni lagi bila join pertubuhan ni dia gila, tak ada lagi. Tak ada lagi yang join pertubuhan ni dia tiba-tiba naik bulan, tak ada. Merapu dah. Betul, merapu tak malah. Tapi sekurang-kurangnya belia-belia yang join dalam program-program ni, insya-Allah mereka ni bila keluar daripada pertubuhan ni jadi manusia. Masih masuk jadi manusia, keluar pun jadi manusia. Betul. Jadi kepada mak ayah, kepada belia lah, especially kepada belia, masa muda kita, saya pun masih muda. Mungkin sekarang Abang Amin generasi yang lain sikit, saya pun generasi yang baru nak masuk ke belia ni. Kepada kawan-kawan saya, siapa yang nak join belia, marilah menyertai. Setiap pertubuhan ada berbezanya matlamat. Ikutlah keunikan atau kelebihan yang diingini, diminati. Belia-belia nak minat pelancongan, boleh masuk Maiha. Nak minat berbeza sukan ke, boleh masuk. Ada pertubuhan yang fokuskan sukan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi podcast kita pada hari ini. Jadi saya Amar akan menutup sesi podcast kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belia untuk semua. Terima kasih. Bye.